Surat air tak cukup duit mau bayar ni. Boleh tolong. Saya tak bayar, saya anak bayar. Oh ya, okey tak apa. Thank you. Aunty, surat air tak ada cukup duit nak bayar ni. Okey, thank you. Makcik, sorry ganggu. Saya tak cukup duit nak beli ni. Tak, saya tak cukup duit nak beli ni sebab aku kena buang kerja. Kalau makcik tolong belikan tak roti yang satu. Oh, tak apa ke makcik? Tak susah kan makcik? Tak ada makcik macam tak kenal saya, tak tahu saya tipu ke? Biasa. Oh, makcik dah biasa tolong orang ke? Lah, ada orang susah kan. Ya makcik, rahsia makcik sebab susah kan? Boleh makcik. Terima kasih makcik. Makcik, dah ada orang sedekah kan untuk makcik? Apa ni? Ada orang infak. Allah. Kalau makcik sudi tolong saya. Ya. Sebab makcik tu tolong saya kan, so terima kasih makcik. Saja kan? Saja test kan? Sikit jugalah. Setiap sebab baik lah makcik. Acik memang suka macam tu. Ni apa-apa kalau kucing ke apa kan Acik bagi makan. Tahan Acik beli makanan dalam. Oh, makcik selalu sedekah kat binatang lah. Satu hati Acik tu. Okay, dah makcik, terima kasih Assalamualaikum.